Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita jom delima sekali lagi. Hari ini kita nak bawa kita meneroka semula lah. Kita melawat semula untuk aktiviti bagi anak-anak kita. Asyik kita tumpukan pada cikgu kan. Jadi hari ini kita bawa kepada aktiviti murid. Jadi mak bapak, mak ayah yang mana dah tengok siaran kita ni, video kita ni, tolong sampaikan kepada mak ayah yang lain ataupun masukkan je dalam grup PIBG. Tak keluar modal pun, tak makan modal kan. Just masukkan dalam grup PIBG ataupun grup kelas. Jadi okey, jom kita tengok apa yang ada di dalam ruang pembelajaran untuk anak-anak kita. Okey, jadi untuk hari ni saya akan tumpukan kepada, kalau kita masuk dalam laman dalam laman delima kita ni, kita akan nampak ada satu yang bentuk macam kucing ni, gambar biru ni kan, aktiviti murid. Jadi klik kepada aktiviti murid ni. Jadi di sinilah sebenarnya banyak peluang-peluang kepada anak-anak kita. Jadi saya hari ni saya nak tumpukan kepada beberapa perkara. Okey mak ayah tengok yang ni saya tengok tunjukkan pada sini di bahagian ini kita ada portal Happily. Bila klik pada portal Happily ni, apa yang berlaku ialah ini health promotion in learning institution. Ini untuk mesej-mesej kesihatan. Macam contoh kita tengok poster-poster berkaitan dengan kesihatan. Mungkin kita tak berapa mahir tentang beberapa perkara, macam contoh apa yang perlu ada pada musim panas. Jadi untuk cikgu-cikgu PJK pun, untuk anak-anak kita pun boleh tengok tunas doktor muda, buku-buku cerita yang berkaitan kesihatan. Okey, yang ini dia punya tema dia ialah kesihatan lah. Health promotion in learning institution. Baik. Yang keduanya saya nak tunjukkan yang ini di bawah Happily ni. Cuba tengok dia ada total energies via safe mobility program. Okey. Tengok bila klik yang ni, sebenarnya ini adalah pertandingan keselamatan mobility via 2025. Jadi nampak tak bahagian atas ni, permohonan dah dibuka. Jadi kepada mak ayah yang ada anak bersekolah, boleh masuk untuk pertandingan mobility VIA ni. Okey. Jadi apa dia tengok borang permohonan pun boleh, kemudian nak mengenai program ni pun boleh. Kita tengok apa mengenai program ni, tentang apakah itu dia program via mobility selamat. Okey. Jadi ini dia ada maklumat-maklumat dia. Boleh masuk. Masuklah pertandingan ni. Okey. Jangan malu, jangan segan. Ini dia. Jadi kalau kita tengok via delima ni apa semua, dia boleh kita tengok semua dalam ni. Okey. Baik. Jadi ini satu lagi dah dibuka untuk 2025. Jadi kita tutup, kita tengok lagi satu. Kita tengok lagi satu. Celcom Digi Future Skills for All. Okey, kita klik yang ni. Kita klik sahaja Celcom Digi Skill for All ni, dia akan keluar dalam paparan ni. Dia loading. Mungkin ada yang tengah buka kan. Okey. Jadi ini adalah berkaitan tadi, yang pertama tadi Happily tentang kesihatan. Yang keduanya ialah tadi tentang keselamatan cyber. Kemudian yang ketiga ini adalah kemahiran sains. Jadi Future Skills for All ni, tengok apa yang ada. 5 siri sains komputer untuk kurikulum sekolah rendah dan sekolah menengah. Nampak tak? Jadi dia ada pembelajaran Macrobit, robotik, kalau sekolah menengah HTML, Python dan SQL. Jadi boleh belajar dari sini, dan dia ada sijil lengkap kursus. Sijil lengkap kursus ni yang paling penting. Okey. Jadi kepada ibu bapa, jangan lepaskan peluang ni. Kongsi-kongsikan kepada ibu bapa yang lain, dan juga kepada guru-guru. Pastikan juga anak-anak murid kita yang mana nak menyertai ini bolehlah masuk, dan jadilah cikgu pengiring. Tak kisahlah cikgu mahir IT ke tak mahir IT ke, as long cikgu dapat iring dia orang dah cukup. Okey. Itu saja daripada saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, follow, like, share, repost dan komen. Bye bye.